Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pertama sekali, kita rakyat Malaysia, terutamanya khususnya bangsa Melayu Islam, dimohon agar kekal tenang. Jangan sesekali masuk perangkap dalam polemik yang cuba mencetuskan kemarahan umat Islam. Jangan kita masuk perangkap dalam usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu isu tu meletup. Kita dah disajikan dengan isu kuil lah, kuil haram, binaan haram, penceroboh tanah orang apa semua ni. Kita jangan terperangkap dalam permainan game. Mungkin ada pihak-pihak tertentu selepas diumumkan saja Dr. Sam sebagai pengerusi Perikatan Nasional ni, hari-hari setiap saat dan waktu Ceplos pun main peranan segala-galanya. Tiba-tiba je Terengganu tu daripada bahagia jadi tak aman dan tenteram sekarang. Dalam peringkat federal ni pula tiba-tiba datang pula seorang makhluk tu memijak Al-Quran dalam bulan Ramadan yang mulia. Jadi kita sebagai umat Islam, betul marah tu memang marah, tapi kita kena kawal dan kontrol, sebab Allah turunkan bulan puasa tu untuk mendidik hati kita lebih bersabar, lebih tenang. Ambil apa matlamat sebenar puasa tu, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Jadi kepada umat Islam, khususnya bangsa Melayu, kekal tenang. Marah-marah juga bukan bermakna kita cakap tenang macam ni kita beredar dengan apa yang dia buat, bukan. Untuk kerajaan Malaysia pula, masa ni lah yang anda ni benar-benar membela agama ni, ataupun sekadar hanya bersembang untuk mencari perhatian atau untuk meraih simpati, untuk populariti dan sebagainya, inilah masanya. Masa inilah nak gubal undang-undang. Bagi aku, siapa saja, pihak mana saja, baik yang dalam gabungan Pakatan Harapan ataupun kerajaan yang ada ni, yang tak bersetuju dengan undang-undang yang lebih keras, yang sepatutnya digubal serta-merta selepas ini, bagi aku itulah muslihat paling nyata. Sebab apa? Sebab memang dia tu adalah mungkin pencetus-pencetus kepada apa yang berlaku sekarang. Dan selama inilah, bukan yang pasal budak yang pijak Quran dekat Pahang tu, sebelum-sebelum ni pun yang berakhir dengan minta maaf. Jadi kepada Ceplos, konon-konon nak kecam budak tu yang pijak Quran tu, pula-pula kau nak suruh dia pergi minta maaf kat Masjid Negara pula. Wan Hadi apa nama dia, pakai spek dan Ceplos PKR. Tak payah nak belagak hero lah, sebab korang juga yang memupuk puak-puak ni untuk kelah kepala. Sebelum wujudnya korang dalam pentas politik tanah air ni, tenang je, puak-puak ni tak berani pun. Zaman Tun memerintah dulu, tak berani pun orang. Zaman UMNO tengah kuat dulu, korak-korak pun tak ada lagi non-Muslim yang berani seberani hari ni. Non-Muslim di sini bagi aku hak yang ekstrim ni, yang suka sangat caci maki agama ni, caci maki Nabi. Kita sedia maklum agama Islam ni sememangnya dekat seluruh dunia dibenci. Dan kerana apa dibenci? Kerana inilah satu-satu agama yang paling berkembang, pesat maju di seluruh, terutamanya di Eropah kat sana. Jadi bagi aku kepada kerajaan Malaysia khususnya, video ni aku tunjukkan khas buat kerajaan Madani ni. Dua je bagi aku. Penjara mandatory, sebatan maksimum. Bagi aku dua benda ni memang akan menggerunkan sesiapa sajalah. Dan dia tertakluk kepada bukan saja agama Islam, agama apa pun yang wujud dalam Malaysia ni wajib dia ambil pendekatan yang sama. Aku ni tak cerdik undang-undang, tak pandai sangat undang-undang, tembang gebang apa semua, tak payah sembang panjang. Ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh agama. Dan kebanyakannya pun akan caci maki, baling kepala babi dalam surau, dalam masjid, apa semua ni bukan daripada orang Islam. Orang Islam memang tak pernah, dia berbeza pendapat politik macam mana pun, dia tak pernah akan buat ataupun tergemak untuk buat sesuatu kepada selain daripada Islam. Jadi bagi aku, sesiapa saja tetap kena hukuman yang sama. Dia tak ada istilah tu, sebab kalau tidak akan samalah macam mana kes-kes kesalahan jalan raya yang langgar mati orang, yang mabuk apa semua, yang akhirnya ada kad OKU. Tak tahulah berapa banyak dia photo state, luminate potong apa semua, OKU cacat otak, cacat kekal, berjadi gila. Harapkan kerajaan Malaysia sementara ada kuasa ni, ubahlah undang-undang segera. Semoga ianya menjadi amal jariah lah untuk korang, terutamanya PMX lah. Terutama PMX, Menteri Agama, Parti Amanah Negara yang dekat dalam tu, yang Islam ni. Buatlah sesuatu. Dia bukan masalah minta maaf tak minta maaf. Tunjukkan yang sesuatunya yang tanda kemarahan kita tu disalurkan mengikut perundangan yang betul, bukan dengan emosi, bukan dengan putuskan huru-hara antara kaum dan sebagainya. Itu semuanya akan merugikan kita balik. Baik, itu saja daripada aku. Sebat maksimum, tak kira 20 kali sebat tu. Dia orang tak nak hudud kan. Dia duduk sebab apa? Sebab malu nak kena sebat dekat halayak ramai. Walaupun sebat tu 100 kali, tepak pun tak dibuka, kita bantai pakai sebat sivil. Kau tengok macam mana jubur dia boleh tahan, tak boleh tahan. Baik, tak kira siapa yang mencetuskan penghinaan agama ni, apa sajalah yang ada dekat Malaysia ni, baik Malaysia Timur, Malaysia Barat, semua sekali tertakluk undang-undang. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum.